Semasa saya masih kecil, saya tinggal di kampung bersama nenek dan datuk. Ayah dan emak tinggal di bandar. Abang dan adik tinggal di bandar bersama ayah dan emak. Pada hujung minggu, mereka pulang ke kampung menziarahi kami. Saya sangat gembira dapat bermain dengan abang dan adik. Mesti pelik kenapa saya cakap halus kan? Itu adalah satu penyakit yang dipanggil pubofonia. Apakah penyakit? Pubofonia ni ialah jadi biasanya kepada lelaki yang bila dah balik, suara sepatutnya menjadi kasar dan pitch yang rendah. Tetapi pesakit ini suara dia masih halus macam perempuan ataupun macam budak-budak. Kiranya masih high pitch. Baby ataupun kanak-kanak biasanya dia punya tekak, dia punya larynx dia, peti suara dia tinggi dan dia kecil. Apabila membesar dan balik, selalunya kita punya halkom akan turun ke bawah, memanjang dan membesar. Jadi seorang lelaki apabila dia balik, pita suara dia memanjang. Jadi bila dia panjang, suara akan menjadi pitch yang rendah dan menjadi lebih kasar. Tapi masalah kanak-kanak ni bila dia balik, dia masih lagi maintain suara dia yang halus. Kenapa boleh jadi macam tu? So antara sebab dia mungkin stres, kemudian dia punya sexual karakteristik dia macam delay, dia lambat, mungkin dia lambat balik, orang lain semua dah balik, dia belum lagi. Psikologi, kemudian mungkin ada hero worship pada sibling dia, macam ada abang yang lebih dominan daripada dia, so dia rasa macam inferior. Kemudian ibu terlalu lebih protektif, jadi dia macam takut-takut. Dan yang seterusnya ialah thyroid ni dia macam tak boleh nak cantum dia elok lah. Dan laryngeal muscle tension, maknanya otot-otot peti suara ni dia macam terangkat ke atas. So biasanya pesakit ni dia high pitch, dia macam kasar sikit dan macam suara dia susah nak keluar dan dia tak boleh berjerit. So jangan risau, insya-Allah ada rawatan. Pertama sekali kita kena check ENT, kena check dengan dia punya peti suara semua, ada masalah ke tak. Kalau tak ada masalah, kita kena refer kepada speech therapy untuk melakukan voice therapy. Voice therapy ni selalunya insya-Allah akan boleh sembuh. Jadi setelah buat voice therapy, dia pun boleh baca dengan elok. Okey, macam ni. Semasa saya masih kecil, saya tinggal di kampung bersama nenek dan datuk. Ayah dan emak tinggal di bandar. Abang dan adik saya tinggal di bandar bersama ayah dan emak. Pada hujung minggu, mereka pulang ke kampung menziarahi kami. Saya sangat gembira dapat bermain dengan abang dan adik. Sangat jarang masalah ni perlukan pembedahan. Biasanya dengan speech therapy perlukan beberapa sesi, insya-Allah dia akan pulih. Okey, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.